Sahabat guys, okay, kali ni aku nak share dengan korang nasi goreng kampung. Senang je, korang perlukan bawang setengah biji, bawang putih 2 biji, sedikit ikan bilis, lada hijau dalam 4 tangkai. Kemudian korang tumbuk-tumbuk bagi sampai dia lumat. Kemudian panaskan minyak dan letakkan rempah yang korang dah tumbuk tadi. Goreng betul-betul sampai dia pecah minyak, kemudian letakkan perasa. Dan bolehlah masukkan korang punya nasi yang dah masak semalaman. Cuncang-cuncang bagi dia rata, kemudian letakkan sebiji telur. Allah, part ni aku terlupa nak letakkan protein. Sebenarnya aku dah prepare ayam tau. Okey, tak apa, kita tepikan nasi ni dulu, kemudian kita masukkan ayam kita goreng sekejap. Kalau korang nak tukar protein lain macam daging atau udang pun boleh. Kemudian kita masukkan balik nasi tadi. Lepas tu letaklah kacang panjang, letaklah sayur-sayur apa yang korang nak. Tumtam-tumtam dah siap. Ini aku panggil nasi goreng kampung bujang lah. So simple saja. Korang boleh cuba try. Kalau korang rasa tak ada idea last minute kan, lagi-lagi dah dekat ujung-ujung puasa ni, korang boleh cuba try. Selamat mencuba and see you in the next video. Bye.